Satu hasil tanaman dia, 1/3 aku makan, 1/3 lil fuqara wal masakin, sedekah. 1/3 lagi narudduhu ilal ardi, kita jadikan benih. Kata dia orang hok dengar nama tadi, Masya Allah, dengan sebab ini malaikat pilih tempatmu tu awan, turun hujan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan bertasbih guruh serta memujinya, dan demikian pula malaikat-malaikat kerana takut kepada Allah. Masya Allah. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Malaikat yang bertasbih memuji Allah Ta'ala, membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, daripada sifat tak baik orang duk kata ke Tuhan macam-macam, maka itu dia panggil ar-ra'du. Jadi ra'du tu siapa? Ar-ra'du, yusabbihur ra'du. Ra'du tu, tengok, kata di para ulama dalam sini dia kata ar-ra'du dengan makna guruh. Guruh hok pom berdatang tu, itu tasbih malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Ada setengah ulama kata ar-ra'du ai, ni dalam kitab tafsir Ibnu Jauzi, ar-ra'du dia kata ismul malak, nama kepada malaikat yang menolak awan. Malaikat hok tolak awan tu nama dia sendiri, tu ra'du. Suara dia tasbih tu, hok tom bunyi tu, itu tasbih. Tasbih tu tuan-tuan. Dulu ada cerita Sulaiman, Khalifah Sulaiman tengah duduk di Arafah, tengah wukuf, tiba-tiba bunyi guruh kom langit. Dia apa terkanyak. Penasihat dia kata, Tuan Khalifah, hak kita dengar tu Allah Ta'ala nak turun rahmat. Guruh ni biasanya akan mari lepas pada dia hujan, mana turun rahmat. Itu kita takut. Bagaimana pada hari Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaannya kepada hamba-hamba dia yang derhaka. Khalifah pakai tak akak kepala, menangis dia sampai ke petang, kerana memikirkan kalau setara ni rahmat nak turun, kita sudah kecup perut. Bagaimana pada hari yauma tubaddalul ardu ghairal, pada hari Tuhan tukar semua langit dengan bumi, hari huru-hara yang besar. Kita tak nak bayangkan bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Nak selamat, ada cara dia, kan? Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, allazina qalu rabbuna summa istaqamu, orang yang istiqamah, beriman, beramal, pada hari itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang ni orang tak takut, orang tak duka cita, insya-Allah mereka bangun dalam keadaan aman. Allahu akbar. Satu cerita ni panjang, kita ringkas ya. Daripada Ibn Abbas. Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim, dia panggil gelaran. Kami nak tanya mu 5 perkara. Kalau mu jawab, betul mu Nabi. 5 perkara. Kami akan ikut mu. Oh, sedap Yahudi cabar. Mu boleh jawab soalan ni, mu Nabi, aku akan ikut. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian. Sebagaimana akhaza Israel, kan, ala banihi. Buat perjanjian dulu. Betul? Berjanji betul. Allahu ala ma naqul wakil. Allah Ta'ala wakil janji kita. Baik, Nabi kata had. Lepas berjanji nak beriman, mari soalan. Panjang soalan, hanya baca satu je lah. Qalu akhbirna ma hadzal ra'du. Muhammad, cerita kepada kami apa dia guruh. Bunyi langit tu apa dia? Kata Nabi, malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwakkalun bishab. Hak bunyi tu suara malaikat yang Allah Ta'ala lantik dia, tugas dia nya jaga awan. Biyadihi au fi yadihi mikhraqun min nar. Di tangan dia tu ada tongkat daripada api. Kerja dia nya nak halau, nak tolak awan, nak pergi mana tempat yang dia nak turunkan hujan. Yasuquhu haitsu amarallah, dia akan tolak awan ni di mana Tuhan perintahkan turun hujan, turun.
Tu kalau kita tengok ramalan nak turun hujan lebat sini, kita doa ya Rabbi pindah lain. Minta pergi curah atas laut, di atas mana-mana tempat yang tidak berbahaya kepada manusia. Oh. Qalu fama hadha saut? Saut hok kita dengar tu apa? Qal sautuhu, tu suara malaikat. Buat apa? Tasbih. Tom tu tasbih. Masya-Allah. Qalu sadaqta. Benar Muhammad apa yang mu cerita. Hanya yang pentingnya soalan-soalan mari daripada ahlul kitab. Ahlul kitab ni dia tahu. Hadis ni rawahu Tirmizi dan lain-lain. Dia kata hadis ni dia tahu. Dia baca dalam kitab Taurat tentang perjalanan awan, perjalanan ni malaikat, dia tahu. Tapi apa boleh buat, sebahagian besar daripada mereka buat-buat tak tahu. Oh tu jadi masalah kita ni. Dia tahu buat tak tahu. Bukan sekat buat tak tahu, lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kita kata inilah cerita dia. Yahudi ni dia duduk di